Ini masalah nak jadi Perdana Menteri ni rasa aku masalah ke-35. Masalah pertama untuk aku ialah penyatuan Melayu menjatuhkan Anwar bin Ibrahim. Ini pertama. Yang siapa nak jadi Perdana Menteri 35, 75, 105. Tinggalkan belakang. Ini tak ada. Yang penting ini dia. Kita dalam, aku daripada garis kiri. Orang garis kiri melihat siapa musuh utama. Apa agenda utama. Untuk aku, agenda utama ialah menjatuhkan Anwar bin Ibrahim. Kedua adalah penyatuan Melayu. Melalui penyatuan Melayu ini, melalui United Front ni, kita bersama-sama semua, parti PAS ke, Bersatu ke, Pejuang ke, NGO ke, NGI ke, semuanya menggemblengkan tenggara untuk menjatuhkan Anwar bin Ibrahim. Jadi itu tak masalah. Jadi siapa nak jadi Perdana Menteri ni, untuk aku inilah. Dan saya sendiri ada cadangan. Saya sendiri ada cadangan untuk saya, cadangan saya untuk jadi Perdana Menteri ni ialah bekas Ketua Hakim Negara. Tak, saya cakap betul-betul. Saya lebih tahu, saya lihat ini keadaan sekarang kerana orang makin tidak ada keyakinan pada orang politik, maka bekas Ketua Hakim Negara ini dia jujur, dia tidak ada kroni, dia tidak politik dan dia bersih. Dan keadaan ini sekarang sedang berlaku di mana-mana. Seperti di Nepal, dia melantik hakim. Juga di Bangladesh juga itu. Dan juga di Sri Lanka. Semuanya mengalih pada orang yang jujur, tidak orang politikus kerana keadaan geopolitik yang tak berubah. Itu pandangan aku.